Okay, yang ni dia start dari novel Terima Kasih Luka lah. Jadi novel Terima Kasih Luka tu ni lah ada percubaan pertama aku untuk selitkan setting Kelantan dari segi dialog dia. Yang mana tujuan asal aku buat tu sebab aku terinspirasi dengan penulis anime Anohana. Okay, Anohana tahu kan? Yang pasal budak mati tu, lepas tu dia hidup balik jadi hantu. Ya, betul. So penulis dia cakap dia buat cerita tu dia kata dia teringin nak buat cerita yang mewakili hometown dia, tempat asal dia membesar. Jadi apa yang bila aku baca pasal penulis tu, ada surprisingly ada sentimen yang sama yang aku boleh relate, yang mana aku dengan dia sama-sama pernah membenci tempat aku membesar. Tapi hang bukan beranak saja kat Kelantan? Tak, aku beranak dan membesar sehingga form 3 aku pindah KL lah. Okey, lama. Ya, so boleh kata pengalaman aku membesar di Kelantan dalam keluarga nothing is okay lah. Dia lebih kepada di sekolah, yang mana walaupun aku diperanakkan dan membesar di Kelantan, aku tak boleh kecek Kelantan dulu. Kalau member aku kecek macam Kelantan kalau sekarang dia bunyi Kelantan lah, tapi kalau dulu orang cakap, kau cakap macam Doraemon lah. Okay. Sebab my first exposure with bahasa Melayu is from cartoons lah. So sebab tu bila aku cakap, orang cakap kau cakap macam robot, macam Doraemon. So disebabkan that quote buatkan aku memang kena bully kau jugalah. Dia tidak sampai ke tahap fizikal, tapi dia tahap menganjing yang sangat-sangat kuat lah. So boleh kata Terima Kasih Luka ni is my way to cope with that feeling, dan dalam masa sama cuba nak menerima kembali jati diri Kelantan yang aku dah buang dulu. So aku macam bila aku tulis novel tu dan orang cakap dia orang suka, aku rasa macam I can accept myself lah.